Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam siri Sumut Shares yang seterusnya. Dan manakah ramai orang rupanya nak kenal tentang Tanah Haram Israel, penduduk-penduduk yang berada di dalamnya, manusia-manusianya datang dari mana. Hari ini saya nak terangkan serba sedikit tentang mereka yang berada di sana. Dan saya nak terangkan kepada kalian tentang pecahan-pecahan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di sana berdasarkan dari mana mereka datang. Kerana pecahan ini sangat penting dalam menentukan status dan keadaan sosial masyarakat yang berada di bumi Israel tersebut. Tetapi sebelum daripada itu, kita kena faham satu beza yang sangat penting antara Israel dan Yahudi, iaitu orang-orang Yahudi ni dia boleh jadi bangsa Yahudi dan orang yang beragama Yahudi. Tak semua orang Yahudi adalah orang Israel, tetapi semua orang Israel adalah orang Yahudi. Orang Israel ni orang apa? Orang yang berada di Tanah Haram Israel, yang duduk di Tanah Haram Israel, dan mereka ini mempercayai bahawa Tanah Israel itu adalah tanah milik untuk orang-orang Yahudi. Jadi kelompok masyarakat di dalam Tanah Israel ini, dia dipecahkan kepada beberapa bahagian, dipecahkan kepada beberapa kelompok berasal daripada mana mereka datang. Dan kita dah ceritakan sebelum daripada ini, berlaku penghijrahan dan kempen pemindahan orang-orang Yahudi daripada seluruh dunia untuk duduk di Tanah Haram Israel ini, yang kononnya adalah tanah yang dijanjikan, tanah cantik, tanah tempat dilakukan aliyah, iaitu penghijrahan daripada satu titik yang rendah, iaitu negara asal mereka, kepada satu titik yang lebih tinggi dan hebat, iaitu kepada bumi Tanah Haram Israel. Tapi itu tidak berjaya, dan kita juga dah ceritakan bagaimana mereka menjayakan misi untuk meramaikan populasi di Tanah Haram Israel itu dengan cara mereka mengusir penduduk-penduduk asli Palestin dalam peristiwa Nakbah 1948. Jadi mereka yang ada di bumi Israel ini dipecahkan kepada beberapa kelompok. Yang pertama sekali, yang biasanya disebut yang paling kuat di dalam kuasa politik mereka di Tanah Haram Israel, yang memegang kuasa politik tertinggi di bumi Israel, adalah kumpulan Yahudi yang disebutkan sebagai kumpulan Yahudi Ashkenazim. Dan Yahudi Ashkenazim ialah Yahudi yang datang daripada negara-negara barat, negara-negara Eropah yang kita kenal pada hari ini, khususnya negara-negara seperti Germany dan juga negara France. Kemudian yang seterusnya adalah kumpulan Yahudi yang kita kenali sebagai kumpulan Yahudi Sephardim, iaitu mereka yang datang dari Spanyol, dari Portugal, kemudiannya Afrika Utara, Turki, Balkan dan negara-negara yang lain. Kemudian kumpulan Yahudi Mizrahim yang datang dari Iraq, Yaman, Maghrib, Iran, Syria dan dunia Arab. Begitu juga kumpulan yang datang dari Ethiopia yang dikenali sebagai Beta Israel, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai kumpulan Flasha, dan juga mereka yang datang dari Soviet Union yang jatuh pada tahun 1991, yang menyebabkan penghijrahan beramai-ramai orang-orang Yahudi yang sebelum itu dihalang dan tidak dibenarkan untuk berpindah dari Rusia. Mereka ini berpindah ke bumi Israel dan dikenali sebagai Yahudi Rus ataupun Yahudi Rusia. Jadi sebenarnya identiti sosial di Israel ini sangat kompleks. Mereka duduk dalam komuniti mereka, mereka duduk bersama-sama dengan orang mereka, dan mereka mengamalkan bahasa mereka yang asal. Tetapi mereka cuba disatukan dengan bahasa yang satu, iaitu bahasa Hebrew. Kumpulan mana yang paling power, yang paling kuat, yang paling berkuasa? Pastinya yang datang dari Ashkenazim, kemudiannya yang datang dari negara seperti Mizrahim, seterusnya yang paling teruk dilayan dan tidak mendapat keadilan dan hak sosial mereka, iaitu orang-orang Yahudi seperti yang kita sebutkan datang dari Ethiopia, orang-orang Yahudi berkulit hitam, orang-orang Yahudi Flasha. Kita dah kenalkan sedikit tentang susunan masyarakat ini, tapi selain daripada 5 kumpulan dan kumpulan-kumpulan lain ini, ada lagi satu kumpulan yang juga dikenali sebagai orang Israel, tetapi mereka dikelaskan sebagai second class citizen dan layanan ke atas mereka jauh lebih teruk. Siapa mereka? Kita kongsikan dalam Sumut Shares yang seterusnya.